Tak. Mak I cakap, kalau nak tahu emas tulen ke tak, kena gigit dulu. Apa beza emas tulen dan emas palsu? Jom kita cek sama-sama. Pertama, ujian magnet. Emas tulen tak melekat pada magnet. Kalau melekat, mesti ada campuran logam lain. Kedua adalah chalk. Cuba cari tanda 916 atau 999 di barang kemas. Kalau tak ada, hati-hati. Ketiga, warna tak berubah. Emas tulen akan tetap berkilau walaupun pakai hari-hari. Tak nak pening kepala? Beli je emas kat Wacan. Sebab dekat Wacan kita terjamin kualiti dan ketulinan emas. Kita ada Certificate of Assaying. Korang pernah terbeli emas palsu? Cuba komen.